3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan dan puan, semua sekali baca. Dah baca, anda bantu saya komen 3 huruf iaitu dah. Semua sekali baca, anda bantu saya komen 3 huruf iaitu dah tuan-tuan dan puan. Anda semua sekali kena komen. Okey, pastikan anda baca, jangan tak baca. Dah baca komen, jangan tak komen. Biar saya nampak kehadiran anda tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Biar saya nampak anda fokus, anda ambil maklum apa yang kita sampaikan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang hadir, dia tak boleh fokus, tak boleh ambil perhatian, anda sangat-sangat rugi. Sebab apa? Sebab kita dah lama dah ni tak tahsin bacaan kita. Jadi pagi ni adalah peluang kita nak tahsin bacaan kita. Kita nak yakinkan bacaan kita supaya kita tak lagi solat dengan was-was, kita tak lagi solat dengan ragu-ragu tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Okey, tahniah pada 31 orang yang dah share. Tahniah kepada anda. Siapa yang dah share, siapa yang tap skrin, ibu-ibu, ayah-ayah, banyak-banyak. Okey. Saya doakan pada anda, semoga Allah Ta'ala selamatkan satu keluarga anda daripada melakukan kesalahan jali yang boleh menyebabkan batal solat. Okey, amin ya rabbal alamin. Baik, siapa yang belum tekan butang share, anda tekan butang share. Ajak lebih ramai lagi orang untuk masuk, untuk belajar. Okey, share pada kenalan kita, share pada keluarga kita, share kepada sanak saudara kita, share di mana-mana saja platform media sosial kita supaya lebih ramai yang hadir, lebih ramai yang dapat belajar. Baik. Okey, semua sekali dah baca. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambung ayat yang kedua. Dengar betul-betul saya baca. Okey, sambung ayat yang kedua. Dengar betul-betul saya baca. Perhatikan suara saya betul-betul. Anda kena baca sebiji bagaimana yang saya baca. Sedia? Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, saya ulang semula tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, baik. Semua sekali baca, ibu ayah. Semua sekali baca. Dah baca, anda bantu saya komen dah. Okey, dah baca, anda bantu saya komen 3 huruf dah. Alhamdulillah, tahniah dah 109 share. Ramai yang share banyak-banyak ni. Okey, siapa yang share banyak-banyak ni? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Anda tengok orang yang share banyak-banyak ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bayangkan kita buat pahala amal jariah, pahala yang mengalir dalam akaun kita sampai kita mati. Bayangkan kita dah mati tuan-tuan dan puan-puan, tapi pahala masih mengalir dalam akaun kita. Seronok tak seronok? Sangat-sangat seronok. Kan, bukan mudah nak buat pahala, bukan senang nak buat pahala, tapi inilah yang kata Nabi, antara pahala yang tak akan berhenti mengalir walaupun kita mati. Okey, sebab apa? Sebab kita bantu orang untuk betulkan bacaan Fatihah, kita bantu orang untuk mereka solat dengan betul, ibu-ibu, ayah-ayah. Okey, baik. Sebab tu saya nak anda share siapa yang belum share. Okey, bukan saya saja bantu anda untuk betulkan Fatihah, tapi anda juga boleh buat pahala untuk bantu lebih ramai orang betulkan Fatihah. Okey, tugas anda hanya tekan butang share saja. Siapa yang nak pahala dia ambil. Baik, tengok ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil. Tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita baca dengan betul. Rabbil Alamin. Bil Alamin. Sebut huruf Ain dengan betul. Ain. Rabbil Alamin. 2 harakat jaga. Okey, jangan baca bil. Ada orang dia baca bil. Salah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan baca bil. Ada juga orang dia baca bi. Rabbi. Salah. Yang betul adalah kita baca bil. Rabbil Alamin. Alamin. Baik. Tu dia cara dia. Okey. Sambung ayat yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang ketiga. Dengar betul-betul saya baca. Perhatikan betul-betul saya baca tuan-tuan dan puan-puan. Sedia? Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, ibu ayah semua sekali kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, anda semua sekali baca. Dah baca, anda bantu saya komen dah. Dah baca semua sekali komen 3 huruf dah. Okey, semua sekali. Jangan ada yang tak komen, jangan ada yang tak baca. Pastikan lebih daripada 100 orang yang komen dah. Nampak tak? Sepatutnya kalau kita ada 600 komen dah. Tapi tak apa, saya tahu masing-masing ada urusan. Okey, sekurang-kurangnya 100 orang ada yang fokus betul-betul. Ada yang fokus betul-betul, ada yang beri perhatian betul-betul dalam live kita. Baik, ramai-ramai dah. Terbaik, alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Okey lagi. Tengok ramai tak yang hadir dalam live kita pada pagi ni. Sangat-sangat ramai. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, syukur pada Allah. Allah pertemukan kita tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita belajar. Anda yang belajar ilmu agama ni tuan-tuan dan puan-puan, anda yang belajar ilmu Al-Quran ni, kata Nabi adalah orang yang terbaik. Ni bukan saya kata, ni Nabi kata. Buktinya mana? Nabi bagi tahu, khairukum man ta'allamahul Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nampak tak? Kita ni orang yang terbaik. Ni Nabi cakap, bukan saya cakap. Okey, tahniah kepada anda yang hadir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sambung ayat yang keempat. Okey, kita pergi dengan laju ni. Kita pergi dengan laju. Sambung ayat yang keempat. Sedia dengar betul-betul saya baca. Okey, dengar betul-betul saya baca. Maliki yaumiddin. Saya ulang semula tuan-tuan dan puan-puan. Kita baca sama-sama ayat yang keempat. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Baik, semua sekali baca. Dah baca, anda komen dah. Dah baca, anda komen dah tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, lagi. Okey, lagi dah baca. Baca. Okey, tengok betul-betul. Maliki yau. Nampak tak ni dua harakat kita jaga? Maliki yau. Muncung mulut kita ke depan. Yau middin. Jaga ni sabdu ni tuan-tuan dan puan-puan. Sabdu ni kena jaga. Tak perlu kita sebutkan alif lam ni, tak perlu. Sebab apa tak perlu sebut? Ni nama alif lam apa ni? Namanya alif lam syamsiyah, nama dia. Okey, alif lam syamsiyah. Okey, apabila alif lam hamzah wasal bertemu dengan lam mati dan bertemu dengan huruf yang bersabdu, kita tak perlu baca hamzah wasal, kita terus baca pada huruf yang bersabdu. Okey, baca terus huruf dal. Yaumiddin. Ingat ni. Okey, anda boleh gunakan ilmu ni di semua surah, di semua ayat dalam Al-Quran. Ada 30 juzuk anda boleh gunakan ilmu ni. Namanya alif lam syamsiyah. Kita tak perlu baca pada alif lam, terus baca pada sabdu. Tu cara dia. Okey, lepas ni jangan silap dah. Lepas ni jangan confuse dah ibu ayah. Okey. Ayat yang kelima tuan-tuan dan puan-puan, dengar betul-betul saya baca. Ayat yang kelima, dengar betul-betul saya baca. Kemudian anda ikut saya baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, saya ulang semula ayat yang kelima. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ibu ayah semua sekali baca. Dah baca, anda bantu saya komen dah. Semua sekali baca ayat yang kelima ni, dah baca, anda bantu saya komen dah. Alhamdulillah. Okey, ramai yang komen dah. Ramai yang komen dah. Lagi ramai lagi. Okey, kalau tadi kita nak 100 orang komen dah, sekarang saya nak ada lebih daripada 100 yang komen dah. Okey, pastikan lebih daripada 100 orang yang baca. Okey, di mana pun anda, sedang apa pun anda, pastikan anda baca. Okey, ini peluang kita ni. Peluang kita nak semak bacaan kita ni. Namanya apa? Ilmu yang kita sedang belajar ni, namanya adalah tahsin. Apa dia tahsin? Baca sebagaimana yang guru baca.
Baca sebiji-sebiji bagaimana yang guru baca. Barulah kita boleh dapat ilmu, barulah kita boleh belajar dengan betul, belajar dengan baik. Okey, tengok. Iyyaka na'budu. Tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan betul-betul. Na'budu, sebut huruf ain ini dengan betul. Okey, sebut huruf ain ini dengan betul. Jangan salah sebut. Okey, jangan salah sebut. Biasa kalau orang salah sebut, dia baca apa, Ustaz? Dia baca hamzah. Dia jadi na'budu. Okey, na'budu. Salah, batal solat. Siapa yang menukarkan huruf ain kepada huruf hamzah, batal solat dia, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Kerana ini kesalahan yang sangat-sangat besar. Baca dengan betul. Na'budu, na'budu wa iyyaka nas. Ni sebut ni nas. Sebut huruf sin dengan betul. Nasta'in. Nasta'in. Ustaz, saya pelat, Ustaz. Memang kalau saya sebut huruf sin, dia jadi huruf shin. Dia jadi huruf apa lagi? Dia jadi huruf sin, huruf sa. Dia jadi apa? Nasta'in. Nasta'in. Okey, anda stay. Siapa yang kata dia pelat tak boleh sebut huruf sin, anda cuba stay sehingga akhir. Kita nak belajar sebut satu-satu huruf. Okey, kita akan belajar sebut satu persatu huruf Fatihah ni. Nampak tak? Mula-mula kita nak belajar tahsin, kemudian kita nak belajar kesalahan, kemudian kita nak belajar makhraj. Okey, banyak kita nak belajar ni. Siapa yang hadir yang boleh stay sampai akhir, okey, insya-Allah anda dapat ilmu yang sangat-sangat banyak pada pagi ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, semua dah baca, kita sambung ayat yang ke-6. Okey, sambung ayat yang ke-6. Dengar saya baca ibu ayah. Okey, dengar saya baca betul-betul. Anda perhatikan bacaan saya. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang semula, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, semua sekali baca. Dah baca, anda bantu saya komen dah. Okey, semua sekali baca, dah baca, anda bantu saya komen dah. Alhamdulillah, nampak tak Puan Umi? Dia betul-betul fokus. Awal dia komen dah. Okey, tahniah Puan Umi ni. Dia selalu hadir dalam live saya. Puan Umi dia tahu macam mana cara kita belajar. Sebab tu dia selalu hadir. Dia tahu macam mana kita belajar, berkesan tak berkesan. Okey, sebab tu saya kata siapa yang boleh stay sehingga akhir, okey, anda keluar, anda dapat banyak ilmu insya-Allah pagi ni. Baik. Okey, tahniah. Okey, terima kasih saya ucapkan siapa yang bagi gift, siapa yang dah follow, tahniah kepada anda. Okey, tapi saya minta maaf kalau ada komen yang saya tak baca. Saya minta maaf kalau ada gift yang saya tak sebutkan, saya minta maaf. Sebab apa? Memang saya tak perasan. Kalau saya tak baca tu memang saya tak perasan lah tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, baca dengan betul. Ihdina. Nampak tak? Okey, hamzah wasal ini kita sebut dengan baris bawah. Kita baca dengan baris bawah, kita bawa bacaan ni macam mana? Kita baca begini. Ihdina. Tekan pada pangkal halkum kita tekan ih. Dengar tu. Ihdina. Jangan baca Jangan baca dengan jangan baca dengan y. Salah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak tepat. Yang tepatnya kita baca i. Ihdina siratal mustaqim. Huruf qaf ini kita tebalkan jadi qaim, qaf. Okey, qaim. Jangan silap baca, jangan tertukar dengan huruf kaf. Kalau huruf kaf, dia bacaannya jadi macam mana? Mustaqim. Nampak tak beza? Mustaqim. Nampak tak perbezaan dia tu? Okey, jangan tertukar. Okey, baik. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Okey, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sambung pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7. Nampak tak? Tahu-tahu dah ayat yang ke-7 dah ni, ibu-ibu, ayah-ayah. Okey, sekejap je dah ayat yang ke-7 ni. Okey, alhamdulillah. Siapa yang dah belajar, yang dah stay, yang dah baca sama-sama, alhamdulillah. Okey. Ayat yang ke-7, dengar betul-betul saya baca. Sedia? Okey, ayat ni panjang ni. Dengar betul-betul saya baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ulang semula ibu ayah. Kita baca sama-sama, anda baca sebagaimana yang saya baca. 1, 2, 3. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, semua sekali baca. Dah baca, anda bantu saya komen dah. Semua sekali baca ayat yang ke-7 ni dah baca, anda bantu saya komen dah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Dah baca, lagi-lagi dah baca. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Dah baca lagi. Alhamdulillah, ramai baca. Semua sekali baca. Okey, ustaz tak cukup nafas, tak apa, baca dulu. Yang tak cukup nafas, yang semput, baca dahulu. Okey, nanti kita akan belajar. Okey, baca dahulu sebagaimana yang saya baca. Okey, baca sebagaimana yang saya baca. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah. Okey. Yang tak cukup nafas, yang dah semput. Ustaz, tak ada nafas ustaz. Ustaz tak cukup nafas. Kering perut saya ni, tahan nafas ustaz. Okey, macam mana saya nak baca ni? Kalau tak cukup nafas, dekat mana saya nak berhenti ni? Baik, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanya dulu. Ramai ke yang tak cukup nafas ni? Saya nak tanya. Ramai ke yang tak cukup nafas? Ramai ke yang tak boleh baca dengan satu nafas ayat ke-7 ni? Kalau ramai, kalau ada, komen saya nak tengok. Siapa yang tak boleh baca dengan satu nafas, dia komen saya nak tengok ibu ayah. Boleh tak? Komen saya. Saya semput ustaz. Okey. Tak apa. Tak apa. Ambo. Waalaikumsalam. 23 orang. Lebih. Ramai tak cukup nafas ni. Semput. Tak cukup nafas. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh satu nafas. Okey, tak apa. Alhamdulillah, kita dapat belajar pada pagi ini. Kita dapat ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ibu-ibu, ayah, kalau tak cukup nafas, saya nak baca dekat mana? Saya nak berhenti dekat mana, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, saya nak berhenti kat mana ni ustaz? Tolong bagi tahu. Tolong bagi tahu ustaz. Baik, saya tolong anda. Saya memang nak bantu anda pada pagi ini untuk baca Fatihah dengan betul, untuk anda jadi orang ilmu. Jangan buat salah lagi. Kalau tak cukup nafas, nak berhenti pada mana? Ulama sarankan pada kita berhenti pada alaihim yang pertama. Okey, dengar ni, dengar betul-betul, fokus betul-betul ni. Ini ilmu baru untuk kita ni. Saya tahu ramai orang yang dia tak tahu nak berhenti dekat mana. Pagi ini saya nak ajar anda. Okey, tengok berhenti kat mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti pada alaihim yang pertama. Boleh ke ustaz berhenti dekat sini ustaz? Ustaz, tak salah ke berhenti kat sini ustaz? Ustaz, tak batal solat ke berhenti dekat sini? Anda dengar tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa ulama sarankan kita berhenti di sini? Dalam ayat ke-7 ini, jangan berhenti tempat lain. Berhenti dekat sini. Kenapa? Kerana pada alaihim yang pertama ini, ibu ayah, namanya adalah waqaf jaiz. Waqaf jaiz ataupun dipanggil sebagai waqaf yang harus kita berhenti. Makna kata apa? Boleh kita berhenti, tak ada masalah. Okey, boleh. Batal solat, tak batal. Hilang pahala, tak hilang pahala. Berdosa, tak berdosa. Harus, boleh berhenti pada sini. Okey, ustaz, kalau dah berhenti nak buat macam mana? Kena ulang balik ustaz? Tak perlu. Okey, kita dah berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dah berhenti ni. Okey, ambil nafas yang baru, kita sambung terus pada ghairil. Sambung terus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak ni? Ni ilmu ni, anda kena perhati, anda kena dengar betul-betul ni. Okey, kena faham betul-betul, kena ingat betul-betul. Lepas ni kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita tanya nak berhenti kat mana, kita jawab. Okey, kita jawab. Jawab sekali dengan ilmu. Sebagaimana yang kita belajar pada hari ini. Okey, ustaz, kalau saya nak berhenti tempat lain boleh tak ustaz? Kalau saya nak berhenti dekat tempat lain boleh tak ustaz? Jangan berhenti tempat lain. Kerana apa? Kalau kita berhenti tempat lain, kita boleh jadi buat wakaf yang buruk, wakaf yang tak sedap, wakaf yang